Cerita yang aku kongsikan ini sebagai pengalaman sebenar yang masih menghantui hidup aku sampai ke hari ini. Peristiwa ini berlaku ketika aku baru berpindah ke sebuah rumah sewa lama yang terletak di pinggir bandar. Rumah itu tinggalan arwah nenek tuan kepada rumah yang meninggal dunia lebih daripada 10 tahun yang lalu. Rumahnya sunyi, walaupun sedikit uzur, tapi sewa yang murah. Itu yang aku tak banyak fikir. Aku terus on. Sejak hari pertama masuk, aku perasan satu benda pelik, iaitu sebatang tongkat kayu bersandar di penjuru ruang tamu. Tongkat itu gelap, licin di bahagian pemegang, seolah-olah selalu digunakan. Jadi aku pun tanya tuan rumah. Dia cuma jawab dengan ringkas, "Tongkat arwah nenek," katanya. Oh, biarlah dekat situ. Jadi malam pertama tak ada apa-apa yang berlaku. Malam kedua, aku mula dengar bunyi ketukan perlahan di lantai, macam hujung tongkat dipukul perlahan-lahan. Aku sangka bunyi tikus ataupun kayu yang mengembang, so aku ambil diam. Masuk malam ketiga, bunyi itu datang semula. Kali ini dari arah dapur, perlahan, tapi bunyi itu seolah-olah berirama, seolah-olah ada orang berjalan perlahan menggunakan tongkat. Jantung aku mula berdegup laju. Aku bangun, aku hidupkan lampu. Sunyi bila aku hidupkan lampu, tapi tongkat itu sudah tidak berada di ruang tamu. Ia kini berdiri betul-betul di depan pintu bilik aku. Aku tak fikir banyak, aku terus kunci pintu, cuba untuk tidur walaupun rasa tak sedap hati. Dan dalam keadaan separuh lena, aku dengar suara perempuan tua berbisik dari luar pintu. "Tongkat aku, kau jangan ambil." Pagi esoknya aku jumpa jiran lama. Aku ceritakanlah hal tongkat itu. Wajah dia terus pucat bila aku cerita. Dia beritahu arwah nenek tuan rumah yang meninggal dalam keadaan duduk masih memegang tongkatnya. Jadi sejak itu, sesiapa yang cuba untuk buang ataupun alihkan tongkat tersebut, ia akan diganggu. Jadi malam terakhir aku di situ, aku nekat untuk terus pindah. Aku kemas barang-barang dan sebelum keluar bilik, aku nampak tongkat itu berdiri sendiri di tengah rumah. Perlahan-lahan ia jatuh ke lantai. Serentak itu aku dengar langkah perlahan di belakang aku, disertai nafas tua yang berat. Aku tak pandang belakang. Aku terus lari keluar rumah, tinggalkan semuanya. Sehingga hari ini, setiap kali kalau aku dengar bunyi tongkat diketuk, aku tahu ada sesuatu yang masih menjerit tongkatnya.